welcome back to my recipe in my life dalam Ramadan vlog. Hari ni dah masuk 8 Ramadan. Kita nak masak balado Thai chicken with daun basil leaf. Okay, mula-mula kita chop cili besar 3 biji, bawang putih, bawang merah dalam 3-4 ulas, tomato half, okay, dan juga cili padi kalau nak pedas, okay. Serai dan basil tu kita simpan. Okay, half tomato pun kita simpan. Kita nak masukkan last sekali supaya dia ada rasa macam isi-isi tomato tu lah. Okay, kalau tak suka blend je semua. Okay, dah siap dah bahan blender. Kita tumiskan serai 2 batang, halia sedikit dan juga sambal yang kita blend tadi, bahan blender lah. Kita tumiskan dengan sedikit minyak, tambahkan sedikit air. Masak sehingga cili tersebut masak. Kita tak pakai cili kering ya, kita pakai cili besar dan juga cili padi. Jadi kena masak lebih sikit lah supaya cili padi tu betul-betul masak. Bila dia dah nak kering, masukkan sedikit gula dan juga garam serta perasa last sekali kita masukkannya, takut masin pula. Okey, kita masukkan tomato, asam jawa. Simple je, bahan dia tak banyak. Okey. Nak masukkan sos tiram, is up to you. Tak masukkan pun tak apa. Okey, kita masukkan, lepas tu kita masukkan apa ya, mana. Masukkan basil leaf lah lepas ni kan. Tambah sikit air lah kalau rasa macam kering sangat. Kalau ayam tu banyak lah Okey, last sekali sambal kita dah cantik macam ni. Masukkan basil leaf dan juga dill. Okey, daun dill ni tak letak pun tak apa. Kebetulan rumah saya ada tanah, kita masukkan aja. So, dia rasa dia macam ni ya. Telinga liu. Sedapnya. Rasa dia macam pedas-pedas. Tak pedas sangat sebab cilinya cili besar je. Ada herb sikit sebab kita letak daun basil ni sikit. Kalau nak rasa herb tu kuat, letak banyak sikit daun basil. Kalau tak ada daun basil ni nak letak apa? Boleh letak yang dry basil pun boleh. Tapi dry basil ni dia macam hancur kan. Kan jadi spaghetti pula. Okey, bila dah nampak minyak cantik macam ni, kita masukkan ayam yang kita goreng tadi. Ayam ni boleh air fryerkan dia lah. Cuma bila kita air fryer, dia agak keras sedikit. Kalau boleh kita goreng lah. Goreng kalau boleh jangan masak sangat. Kita half cook pun boleh. Half cook tu make sure masak lah. Janganlah macam half cook tu tak masak sangat. Macam lebih 80% masak. Sebab kita nak buat sambal kering, ayam ni kena masak. Okey. So, kita gaul-gaulkan dia sehinggalah ayam ni sebati. Okey. Kita lemburkan kepada semua ayam ni. Cuma saya buat air fryer dia keras sikit lah. Kalau boleh kita goreng betul lah. Kalau tak nak goreng boleh tak? Tak nak goreng nanti jadi berkuah pula. Okey. So, kita goreng lah. Lebih sedap. Okey. Kalau tak nak buat ayam, boleh tak buat benda pakai protein lain? Boleh. Kita boleh pakai ikan. Kita boleh pakai udang. Okey, udang tu kita kena goreng dulu dengan kunyit. And then kita masukkan kemudian. Okey, untuk apa ya? Thai basil ni, kalau lagi lama korang panaskan lagi sedap. Yang saya buat ni, saya buat untuk berbuka puasa. And then, dan kita panaskan juga untuk sahur. Lagi mantap. Marvelous. Okey. Right. Tak sabar nak rasakan. Okey, so kita biarkan sekejap. Kalau nak bagi ayam tu lembut lah sebab ni kan air fryer. Tuangkan sikit air. Okey, ni dah siap dah sambal balado kita. Selamat mencuba ya semua.